pagi-pagi benda pertama saya minum, saya akan minum CEO Coffee terlebih dahulu. Selepas tu saya akan rasa macam akan tunggulah dalam sejam lebih macam tu, saya akan pergi toilet. Okey, dengan sendirinya, tak payah nak, tak ada paksaan dan sebagainya. Adalah merupakan seorang yang mempunyai masalah sembelit dan juga memang pernah ada cyst dalam rahim. Okey, yang mana doktor semasa cek buat ultrasound pernah macam kita nampaklah dalam ultrasound tu, dalam image tu memang ada cyst. Okey. So untuk masalah sembelit ni, kalau nak tahu, saya memang dah semenjak daripada remaja lagi. Okey, macam sekarang saya dah 44 tahun dan sampailah berkahwin, sampailah beranak 3. Saya memang akan sentiasa ada masalah sembelit. Okey, tapi masa di waktu muda, sembelit tu saya tak ambil kisah sangat sebab dia tak adalah nak mengganggu saya sangat. Tapi apabila saya dah start lahirkan anak ketiga melalui kaedah caesar, maksud dia pembedahan, saya rasa sembelit tu makin teruk. Maksud dia sembelit tu dia bawa efek yang sangat teruk. Satu, pada kulit memang biasalah, bila perut kita tak berapa sihat, dia akan efek kita punya kulit. So saya akan sentiasa mengalami kulit kering, gatal, tak adalah sampai tahap eczema, tapi gatal, jerawat naik dan sebagainya. Selain itu juga saya memang GERD ni dia satu perasaan di mana perut kita ni, saya tak tahu nak cakap macam mana lah, macam kembung dia macam nak busung pun dia apalagi gas terlalu banyak sampai kita akan sentiasa dapat rasa heartburn. So saya tak boleh nak makan benda-benda masam, walaupun sedikit masam ataupun minuman bergas, air dan sebagainya. Memang doktor, dan lower intestine saya itu memang sentiasa bengkak. So bila sentiasa bengkak, susulan daripada sembelit lah sebenarnya. Susulan daripada sembelit, dia mengakibatkan usus saya keradangan. Dan sentiasa kata orang sakit lah maksud dia. Okay, lower abdomen saya tu sentiasa sakit. So sakit dia, kalau nak tahu, dia seolah-olah sakit senggugut. Ni susulan Siti Mariam ni dah tahu saya ada masalah sembelit dan sebagainya. Dia cakap, cuba try kopi ni. Tapi saya ni seorang yang penakut pada kopi. Saya memang tak boleh nak minum kopi. So dia punya saya punya paranoid tu pada kopi. Saya minum sikit kopi pun saya memang tak akan boleh membuang sampai 2-3 hari. Walaupun secawan kopi tu 2-3 hari memang tak boleh nak membuang. Macam tu. Saya dah anggap kopi tu sebagai, so saya cuba juga. So saya start dengan CEO Coffee. So mula-mula daripada dia cuba-cuba, and then bila saya rasa macam okey lah, saya try lah. Dia pujuk juga, saya dah start jadi member, and then saya dah start ambil kopi ni. So kadang-kadang dia depends, 2 hari atau 3 kali sehari. And then selepas daripada kopi tu, bila dah okey, bila saya rasa macam okey lah, saya punya pembuangan pun dah kira ada jadual, setiap hari saya membuang. Maksud dia, kalau saya lepas minum kopi, pagi-pagi benda pertama saya minum, saya akan minum CEO Coffee terlebih dahulu. Selepas tu saya akan rasa macam akan tunggulah dalam sejam lebih macam tu, saya akan pergi toilet. Okey, dengan sendirinya, tak payah nak, tak ada paksaan dan sebagainya. Okey, dan selepas itu saya dah start pula ambil set sihat perut. Okey, jahe, soya protein dengan lactoberry. So sampailah ke sekarang So pagi sejam selepas kopi CEO. So biasanya ini pengganti sarapan. So sebab kadang-kadang kalau macam dekat office dulu, sampai office kita tak sempat sarapan, bawa lah benda tu dalam punya paket-paket, dekat office baru kita bancu. Okay, so selepas tu kita nak bagi tahu lah healing crisis dia. Okay, healing crisis semasa kita ambil kopi CEO tu, saya terus terang lah, saya hampir give up sebenarnya sebab hampir 2 minggu 2 minggu, maksud dia lebih daripada 9 hari lah kalau nak tahu. Barulah saya dapat tengok, oh okey, so maksud dia baru saya sedar yang 2 minggu tu saya alami tu adalah healing crisis. So hampir 2 minggu mengalami ketidakselesaan pada perut dan sistem pencernaan. So yang ini terus terang saya cakap, masa tu kadang dia hari saya akan diarrhea. Macam bukan diarrhea sebenarnya. Bukan juga purging. Dia macam nak membuang lah pula sampai 5 kali macam tu. Makan sikit nak membuang, makan sikit nak membuang. Tak lama tu lepas tu hilang,
tak membuang-buang lagi pula. Mana pergi dah. Macam tu. So dia kumpul. So lepas tu bila kita punya perut dalam keadaan macam tu, especially orang yang ada GERD macam saya ni, emosi kita memang tidak akan stabil. Saya dah macam-macam fikir lah. Lepas tu saya akan sentiasa marah. Lepas tu saya call mak saya dekat kampung, saya kata kenapalah saya punya penyakit perut ni ulang-ulang. Kejap baik, kejap tak baik, kejap baik, kejap baik. So nak jumpa pakar lagi ke balik. Macam tu dah letih jumpa. Sebab kalau doktor dia akan bagi ubat angin, you kena makan ubat angin sebelum makan, lepas tu sebelum tidur you kena minum Lactol. Saya sampai ke tahap tu tahu, ambil Lactol sebelum tidur. Maksudnya Lactol ni sejenis cairan ataupun ubat lah, prescription daripada farmasi. You kena minum supaya besoknya you boleh membuang. Sampai doktor tu kata dia jamin sampai puan di akhir hayat puan bergantung pada Lactol ini. Sebab maksud dia teruk sangatlah saya punya sistem pencernaan tu. So saya macam cakap ulang lagi balik akan dapat ubat yang sama juga. Macam itulah. So masa tu memang berangin, sakit pada abdomen, sembelit kejap, diarrhea sekejap, berselang-seli. So memang emosi sangat-sangat tidak stabil. Tapi selepas 2 minggu, okay, saya bila dah dapat kesan positif yang macam saya cakap tadi, saya dah start membuang setiap hari, okay. Paling-paling pun kalau tak setiap hari, maksudnya selang sehari. Okey, kalau saya sekarang ni tengah kontrol makan sebab kita PKP kan. So sekarang saya makan buah-buahan je, makan sekali sehari. Of course lah kita tak akan membuang. Macam itulah. So saya akan banyakkan minum kopi je, minum kopi.